Sidang hadirin yang dimuliakan, majlis pada pagi ini teruskan lagi dengan taklimat integriti. Untuk itu, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berurusan Encik Asmi bin Hasanuddin, Ketua Bendahuluan Pengarah Unit Integriti Kementerian Pendidikan untuk menyampaikan taklimat. Dipersilakan tuan. Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, saudara Azrul Hisham bin Abdul Rani. Timbalan-timbalan pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Yang Berurusan Puan Siti Khairiah binti Abdul Razak, Peguam Kanan Persekutuan, Unit Khidmat Dasar dan Perundangan, Yang Berurusan Puan Intan Nuraiha binti Nordin, Ketua Pengarah Unit Gubalan Akta Dasar Pembangunan Dasar Pendidikan, EPRD Kementerian Pendidikan Malaysia, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, pegawai daripada Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Yang Berbahagia Tan Sri Tan Sri, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, pengurusi lembaga pengelola sekolah, barisan pengetua dan guru besar yang dihormati sekalian, untuk JPWP Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Saya Hasmi bin Hasanuddin telah diarah oleh Ketua Unit Integriti, Ketua Penolong Pesuruhjaya SPRM, Puan Siti Zakiah binti Cik Man, untuk hadir menggantikan beliau pada hari ini. Sebab Puan Siti terpaksa berada di Sarawak selama 3 hari, ada task lain di sana. Jadi diarahkan saya hadirlah, jadi tak ada masalah. Task saya di Unit Integriti adalah sebagai pegawai siasatan. So tugas saya adalah melaksanakan pengesanan dan pengesahan. Kalau bahasa mudahnya siasatan lah. Kalau ikut peraturan kena sebut pengesanan dan pengesahan. Melibatkan isu-isu integriti dan membuat maklumat bagi Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Jadi kami di Unit Integriti, kami akan cover keseluruhan KPM, keseluruhan JPN, keseluruhan PPD, keseluruhan sekolah-sekolah di Malaysia ni. Pegawai siasatan tak ramai, ada 7 orang saja. Tetapi kita akan ambil kes-kes yang mempunyai kepentingan terus kepada Kementerian Pendidikan yang boleh menjejaskan nama dan kredibiliti Kementerian Pendidikan, serta isu-isu besar melibatkan penyelewengan, gangguan seksual dan sebagainya. Kalau ada isu-isu tular tu keluar di mana-mana, kami akan dapat dulu. Lazimnya saya akan telefon pengarah pukul 11 malam, 12 malam, kita akan minta maklumat. Kita akan minta malam tu juga maklumat. Pernah berlaku di utara itu. Pukul 10 suku saya diarah untuk mendapatkan maklumat hanya dengan sekeping gambar saja. Dalam setengah jam kita develop maklumat, terus hantar kepada Ketua Unit Integriti, KUI hantar pada KSU. So malam-malam kita kacau mengarah. Itulah mengarah pendidikan. Okey, ini saya. Gambar lama tu. Gambar baru dia lain sikit. Okey, next. Sorry. Okey, ini saya pinjam daripada EPRD lah, muka surat depan ni. Sebab ni LPS kan, Lembaga Pengelola Sekolah. Jadi saya pinjam EPRD ni muka surat depan. Tapi jangan risau, hari ini saya tidak akan bercakap berkenaan Akta Pendidikan. Tapi kita akan ambil sedikit daripada Akta Pendidikan tersebut, bahagian-bahagian berkaitan dengan LPS, untuk dikaitkan dengan peraturan-peraturan pegawaian kelakuan dan tata tertib, dan Akta ASPRM, ASPRM 2009, di mana ia terpakai pada semua audiens yang ada, termasuk saya dalam ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dekat sini, kita ada 2 kategori LPS. Ini semua tahulah kan, sekolah bantuan kerajaan dengan sekolah kerajaan. Kalau sekolah kerajaan ni mudah saja. Dia menyediakan dana projek pembangunan fizikal tertakluk pada kelulusan ketua pendaftar. Ini sekolah bantuan kerajaan. Bagi sekolah kerajaan, membantu menyediakan dana projek. So ini cerita dia. Tapi apa yang berlaku di sebaliknya adalah bagaimana dana tersebut dilaksanakan. Sejauh mana apa yang dimohon kepada KPM, iaitu setiap tahun untuk mendapatkan bantuan penyelenggaraan. Sekiranya dinyatakan itu adalah untuk membaiki dinding. Tapi adakah betul apabila peruntukan telah diturunkan, dinding yang dibaiki? Itu yang isu banyak-banyak yang berlaku di sekolah. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa di sini PGB? Boleh angkat tangan, saya nak tengok PGB.
PGB mana? Oh, PGB ramai. Pengetua guru besar Okey. PGB. Cuba kita tengok dekat nombor 3 tu. Dekat bawah sekali. PGB hadir mesyuarat LPS. Menasihati LPS tentang perkara di bawah kawalannya. PGB hadir mesyuarat LPS. PGB ini siapa? Pengetua guru besar. Pengetua guru besar ini siapa? Pegawai awam. Menasihati LPS tentang perkara di bawah kawalannya. Bermaksud, pengetua guru besar adalah sebagai ejen kerajaan, hendaklah memastikan semua dasar-dasar kerajaan dan kepentingan kerajaan terpelihara. Jadi, pengetua guru besar kena menasihati LPS, perjalanan yang betul, perbelanjaan yang betul, perolehan yang betul. Tertakluk pada peraturan berkuat kuasa. Okay? Ini saya tegaskan di sini. Sebab apa? Sebab di sinilah isunya timbul. Namun, suka untuk UI share, di Kuala Lumpur, kami tak pernah terima lagi lah aduan berkenaan dengan LPS. Penyalahgunaan kuasa tak ada. Ini memang bagus. Bermaksud pengetua guru besar dengan pengurusi LPS di Kuala Lumpur ni, bagus. Tak ada isu. Itu saya seronok sikit datang. Kalau ada isu, saya pun tak berani juga. Silap-silap nanti tak habis sampai petang sesi soal jawab. Sampai pukul 5 pula nanti. Okey? Okey. Keahlian LPS. Ini saya petik daripada slide tu Perlu diingatkan. PGB adalah sebagai setiausaha. PGB sebagai setiausaha dalam mesyuarat LPS. Alah, relax lah. Setiausaha ni mencatat saja kan? Tidak. Setiausaha ni bukan saja mencatat. Dia hendaklah menjaga kepentingan kerajaan di dalam tu. Hendaklah memastikan semua peraturan dipatuhi. Hendaklah memberikan nasihat yang tepat dan benar. Tidak ada istilah, saya tidak tahu. Kalau tidak tahu, mengapa jadi pengetua guru besar? Tuan-tuan dan puan-puan? Bukan ahli LPS, tetapi dia sebagai setiausaha yang memberikan nasihat. Dan nasihat itu hendaklah diminitkan di dalam minit mesyuarat. Sebagai bukti, tuan-tuan dan puan-puan telah memberikan nasihat. Ini yang paling menarik. Keahlian LPS. Saya tak nak tengok nombor 1, 2 dan 3. Itu tidak penting. Pada kami lah, pegawai siasatan. Sebab pegawai siasatan, kita akan melihat kepada nombor 4. Mana-mana individu yang berkepentingan dengan apa-apa perniagaan yang melibatkan, contoh pembekalan makanan, bahan, atau peralatan, atau buku ke institusi pendidikan tersebut. Yang ini banyak sangkut dekat LPS. Tapi bukan di KL lah. Di tempat lain. Macam saya kata tadi, di KL ni tak ada isu lagi. PABJ ada isu. Tapi LPS tak ada isu. Tuan-tuan dan perempuan, mana-mana individu yang bukan kaki tangan kerajaan yang berkhidmat, yang dilantik sebagai lembaga pengelola sekolah, ahli ataupun sebagai pengurusi, tidak boleh mempunyai sebarang kepentingan yang bersifat monetary di dalam LPS tersebut. Tak boleh, tuan-tuan dan perempuan. Kalau buat juga, katakanlah aduan masuk. Jangan risau, tuan-tuan dan perempuan tidak akan dikenakan, tidak akan di bawah peraturan-peraturan pegawai kelakuan dan tata tertib. Sebab tuan-tuan dan perempuan bukan pegawai awam. Tetapi kita akan hantar kepada SPRM untuk tindakan lanjut. Itulah fungsi unit integriti. Kalau tuan-tuan dan perempuan bukan pegawai awam, kami akan hantar kepada SPRM bagi penguatkuasaan seksyen yang berkaitan di bawah SPRM 2009. Kalau tuan-tuan dan perempuan penjawat awam, kita akan jalan 2 serentak. Tata tertib jalan, SPRM 2009 pun jalan. Tak kira lah pegawai awam kementerian mana pun. Jelas tuan-tuan dan perempuan? Jelas Saya ulangi LPS tidak boleh mempunyai sebarang kepentingan bersifat monetary. Sebab ada beberapa negeri yang contoh sekolah bantuan kerajaan
duit peruntukan kerajaan, bantuan kerajaan dimasukkan ke dalam akaun LPS. Bukan pengurusi yang buat kerja, isteri pengurusi yang buat kerja. Dia kata isteri dia bukan ahli. Nampak? Siapa yang melantik? Pengurusi LPS. Siapa pengurusi LPS? Suami dia. Sokongan siapa? Sokongan guru besar, pengetua guru besar. Bukankah itu konflik kepentingan namanya? Yang itu kes tu pengetua guru besar kita hantar untuk tata tertib dan SPRM. Manakala pengurusi dan isterinya juga kita hantar ke SPRM. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tidak boleh ada sebarang kepentingan. Banyak lagi lah isu-isu lain. Tuan-tuan dan puan-puan, saya petik YB Fadhina Siddiq, Menteri Pendidikan kita kata apa? Berkaitan dengan integriti. Ini adalah sangat penting. Sebagai penjawat awam, integriti ini memainkan peranan penting. Dia sepertinya seolah-olah rukun. Senang cerita dalam agama kita kata, kitab yang perlu kita pegang, yang tidak boleh kita langgar. Yang mesti kita jaga dan pelihara setiap masa sebagai penjawat awam. Dan sebagai pentadbir ataupun ahli dalam LPS. Integriti mesti sentiasa dipegang dan diamalkan. Ini serba sedikit lah, intro je lah. Sekejap lagi saya semasa menyampaikan ini boleh, tuan-tuan boleh angkat tangan, boleh bertanya soalan. Saya tidak ada masalah. Boleh. Okay. Antara salah laku pegawai, guru ponteng kerja, dekat sekolah Tamil pun kita tahu. Tapi bukan dekat KL. Ada negeri-negeri yang bersebelahan. Sekolah dia dalam, dekat ladang. Ada 10 orang cikgu. 3 orang selalu tak datang sekolah. Guru besar dia datang sekolah pun 2 jam je satu hari. Tapi LPS sekolah tu macam ni. Bagus. Yang buat aduan siapa? Pengurusi LPS. Dah tak boleh tahan. Tak boleh tahan dah. Pengurusi tak boleh tahan dah. Dia kata, macam mana pendidikan anak-anak estate yang ada dekat situ. Pengurusi buat aduan. Dapat dekat UI. Kami pergi sana. Sampai malam kami kerjakan guru besar tu. Dia dah pencen. Tetapi nama dia kita hantar ke SPRM. Habis saja. Tapi sempatlah dia merasa graditi dia tu. Dia sekolah tu banyak dapat CSR. Padah tipu cuti sakit. Ini pun banyak jugalah. Kaki tangan pejabat, tipu cuti sakit dan sebagainya. Wrong is wrong even if everyone is doing it. Salah tetap salah. Senang cerita, peraturan tetap peraturan. Peraturan tetap peraturan. Kalau kita bermain-main dengan peraturan, bersiap sedialah untuk dibicarakan. Bersiap sedialah untuk dikenakan tindakan tata tertib. Jangan menyalahkan pegawai siasatan. Jangan menyalahkan pengurusi LPS yang membuat aduan. Jangan menyalahkan guru besar yang membuat aduan. Jangan menyalahkan sesiapa pun. Salahkan diri sendiri. Sebab right is right even if no one is doing it. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh itu patuhilah peraturan yang berkuat kuasa. Bagi pengetua dan guru besar, tuan-tuan dan puan-puan terikat dengan peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Terikat, tak boleh lari selagi mana tuan-tuan dan puan-puan adalah pegawai awam. Dan semua surat-surat arahan perkeliling daripada MOF dan sebagainya sampailah surat kawalan dalaman yang dikeluarkan oleh PPD. Terikat. Siapa yang boleh dikenakan tindakan tata tertib? Siapa yang boleh kena bawa SPRM? Kita semua. Siapa kita? Pegawai semua. Siapa pegawai? Pengetua guru besar dan saya. Siapa kita tu? Sebahagiannya adalah tuan-tuan dan puan-puan, pengurusi ataupun ahli dalam LPS. Bermaksud apabila kita berkecimpung sebagai ahli ataupun pengurusi LPS, kita hendaklah berhati suci, jujur dan ikhlas serta amanah dalam melaksanakan tanggungjawab yang kita ada. Tapi jangan risau, KL setakat ni bagus. Tak ada apa-apa isu yang timbul. Tahniah kepada jabatan dan tahniah juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang inilah. Ini selalunya pengetua dan guru besar. Bila dia kena siasat ataupun dia nak kena tata tertib, dia akan kata, Tuan, saya tak tahu. Saya tak pernah diberitahu oleh PPD pun tak pernah cakap kat saya. PPD tak pernah bagi latihan pun kat saya. Tak boleh macam ni, tak boleh macam ni.
PPD tak bagi tahu, jabatan pun tak bagi tahu kat saya. Hari ni tuan datang baru bagi tahu pada saya. Saya tak salah tuan. Saya akan tanya satu je. Siapa guru besar? Saya guru besar. Siapa pengetul? Saya pengetul. Dapat surat tak pengetul? Dapat. Tunjuk saya surat pengetul? Tunjuk. Inilah. Bila you dapat surat lantikan sebagai pengetul guru besar, you tidak ada sebarang alasan untuk menafikan bahawa you tak tahu. Apabila tuan-tuan dan perempuan telah dapat surat sebagai ahli LPS, jawatankuasa LPS, pengurusi LPS, tuan-tuan dan perempuan tak boleh kata, saya tak tahu. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab itu adalah amanah yang telah diberikan. LPS lantikan daripada mana? Daripada mana? LPS. Lembaga Pengelola Sekolah lantikan daripada mana? Daripada mana? Kuasa dia adalah daripada Menteri Pendidikan. Kan? Jadi tak bolehlah kata tak tahu. Tuan-tuan dan perempuan, peringatan, ingatan kepada diri saya dan tuan-tuan dan perempuan sebagai pegawai awam. Sekiranya dikenakan sebarang tindakan tata tertib atas apa jua kesalahan yang telah dilakukan, paling ringan adalah amaran. Relaxlah amaran, 12 bulan je kan. Tapi perlu diingat, 12 bulan amaran tu tidak boleh naik pangkat. Tetapi untuk seorang pegawai perkhidmatan pendidikan nak naik pangkat, dia memerlukan sekurang-kurangnya 3 tahun. Contoh nak naik ke grade 52 pada 2026. 2023, 2024, 2025 hendaklah clear dari sebarang tindakan tata tertib. So kesimpulannya, kalau kena amaran bukan 12 bulan secara tidak langsung dia macam 36 bulan. Macam Denda, lucut hak emolumen, tangguh pergerakan gaji, turun gaji, turun pangkat atau buang kerja. Jadi berbaloikah bersetongkol dengan sebarang penyelewengan yang berlaku di sekolah? Kalau tuan-tuan dan perempuan rasa berbaloi, silakan. Janganlah bersetongkol. Kalau kita tahu, kita kena buat aduan. Tadi kita ada pancarkan ada barcode QR kan? Ada kat situ ada email whistleblower. Whistleblower ni kalau tuan-tuan dan perempuan, tak kira lah pengurusi LPS ke, ahli LPS ke, pengetua guru besar ke, tuan PPD ke, tuan pengarah ke, nak gunakan whistleblower, boleh. Email dalam tu, identiti tuan-tuan dan perempuan garanti rahsia. Tak ada orang pun tahu kecuali pegawai siasatan. Sebab mereka ni akan buat siasatan. Jadi kita ada polisi pelindungan pemberi maklumat khusus untuk KPM. Tafsiran sebagai ketua jabatan. Ini terpakai kepada pengetua dan guru besar sebagai ketua jabatan di sesebuah sekolah. Pengurusi LPS bukanlah lebih tinggi daripada ketua jabatan, bukanlah lebih rendah daripada ketua jabatan, dan bukan juga setara dengan ketua jabatan. Pengurusi LPS dia adalah saling melengkapi, saling menyempurnakan pengurusan di sekolah supaya apa? Supaya pendidikan anak didik kita terjaga. Itulah pengurusi LPS dan ahli-ahlinya. Jadi janganlah kita di sekolah, kita kata, oh duit masuk akaun LPS, duit saya. Ini duit saya. Sekolah mesti ikut cakap saya. Bukan begitu tuan-tuan dan perempuan. Walaupun duit itu masuk ke akaun LPS. Ini bagi sekolah bantuan kerajaan. Kalau sekolah kerajaan, duit masuk ke dalam kumpulan wang kerajaan, KWK kan. Ini duit KWK. Saya pengetua, saya guru besar. Saya kena jaga. You LPS, you duduk diam-diam. Tak boleh macam tu. Gaduh nanti. So bila gaduh, suasana jadi tidak harmoni. Bila tidak harmoni, bagaimana kita nak menaikkan kualiti pendidikan anak-anak kita dekat sekolah? Kesimpulan dia, pengurusi LPS, ahli-ahli LPS dan pengetua guru besar hendaklah saling bekerjasama, mempunyai semangat setia kawan, kejelekitan yang baik untuk pembangunan pendidikan di sekolah. Okey? Jelas ketua jabatan, pengetua guru besar, semua tuan-tuan dan puan adalah ketua jabatan. Okey. Okey, ini adalah surat edaran KSU KPM berkenaan dengan tanggungjawab ketua jabatan. Sekiranya
sekiranya ketua jabatan di sekolah mendapati terdapatnya pelanggaran peraturan ataupun tuan-tuan dan puan-puan dapati pengurusi LPS telah bertindak lebih daripada yang sepatutnya, tuan-tuan dan puan-puan hendaklah membuat aduan kepada KPM. Membuat aduan kepada KPM menggunakan apa jua sumber instrumen yang ada. Paling selamat gunalah whistleblower ataupun gunalah kepada pengarah pendidikan. Cuma apa yang dipancarkan di sini adalah sekiranya kesalahan tersebut dilakukan oleh mana-mana guru di sekolah, kes tak boleh disimpan di bawah kapet. Mestilah diambil tindakan siasatan dan tata tertib. Dia lagi dah ni. Tak payahlah ni. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sebagai pengetua dan guru besar, terdapat beberapa unsur. Beberapa unsur di mana, contoh, apabila pengetua dan guru besar sebagai pengurusi LPS, didapati telah gagal untuk memberikan nasihat yang sewajarnya, gagal menjalankan tugasnya sebagai ejen kerajaan, menasihati dan membimbing LPS, dan perkara tersebut diketahui oleh Tuan PPD ataupun Tuan Pengarah Pendidikan ataupun mana-mana pegawai di PPD ataupun di JPN. Dah tahu salah tetapi tak ditegur sehingga kan perkara tersebut berulang-ulang. Ini adalah unsur pemaafan ketua jabatan. Kalau pengetua guru besar di sekolah, ketua jabatan adalah PPD. Betul? PPD. Kalau di PPD, ketua jabatan dia adalah di JPN. Kalau pengetua guru besar buat salah beri nasihat kepada LPS kali pertama. Kali kedua diketahui oleh PPD. Kali ketiga diketahui oleh PPD. PPD senyap. PPD boleh kena ni. Boleh kena tata tertib sebab unsur lewat melaporkan kepada pihak atasan. Kelewatan ni boleh bertujuan untuk memberikan naikkan pangkat, pergerakan gaji tahunan, kelulusan cuti belajar, markah penilaian tahunan dengan sokongan ketua jabatan untuk apa jua perkara. Jadi, perbuatan menyembunyikan sebarang salah laku oleh pengetua guru besar, oleh pegawai atasan, pegawai penyelidik atau ketua jabatan merupakan satu kesalahan. Perbuatan membenarkan kesilapan ataupun perkara-perkara yang tidak akur pada peraturan berkuasa dilakukan oleh LPS juga merupakan unsur pemaafan ketua jabatan terhadap LPS. Jadi hati-hati tuan-tuan dan puan-puan sebagai ketua jabatan. So ini adalah laporan yang diterima oleh UI. Banyak daripada 2020 hingga 2024. Daripada 319 dah jadi 1101. Dan sebahagian besarnya disiasat dan diselesaikan oleh unit integriti. Dengan 7 orang pegawai. Ada partner saya di sini. Mana Encik satu rubah ni? Ada partner saya. Itu pun pegawai siasatan juga tu. Saya minta dia datang. Untuk tahun 2025 saja, sehingga bulan Mei, kita ada lebih kurang 800 lebih aduan. Tapi bukan daripada KL untuk LPS. LPS KL tak ada, clean. Lega kami. Okey, kesalahan lazim, tidak hadir, ingkar perintah, bankrupt, gangguan seksual, dadah, melanggar peraturan, kehilangan aset kerajaan, jenayah sivil, lapor SPRM. Ini untuk pengetahuan sajalah. Kes-kes lazim, tidak ada bertugas, posting kerja. Okey, ini untuk pengetahuan tuan pengurusi LPS, ahli LPS. Bukan nak kata pengetua guru besar, cikgu-cikgu ni semuanya perfect. Ada juga yang tersilap langkah. Akhirnya dia tidak ada bertugas. Datang lewat pulang awal, ini selalu pengetua guru besar ni. Datang lewat pulang awal, dia lupa punch card. Tapi kalau setahun tu banyak kali lupa, tu masalah tu. Ini pun kita dapat dekat sekolah SBK. Banyak kes berlaku di SBK, Sekolah Bantuan Kerajaan. Bankrupt, keberhutangan wang yang serius, meminda butir matan CJ sakit, doktor bagi 3 hari, dia letak seminggu, doktor bagi sehari, dia letak 2 hari. Macam-macam. Gangguan seksual pun ada berlaku. Melibatkan LPS dengan guru besar. Melibatkan LPS dan guru besar. Ada juga. Ini berlaku di negeri belah lain lah. Next. Okey, implikasi tindakan tata tertib. Mana-mana pegawai awam yang dikenakan tindakan tertib boleh
ditarik balik ataupun ditahan, naik pangkat pemangkuan dan persaraan pilihan, optional. Tak boleh. Okey. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan fokus kepada perkara saja. Peraturan apa tak perlu tengok. Tuan-tuan dan puan-puan pengurusi LPS pun tak perlu tahu peraturan mana, punca kuasa yang mana. Tengok perkara apa yang berlaku. PUA 395/1993. Inilah peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tertib 1993. Gangguan seksual, pekerjaan luar, etiket berpakaian, hadiah dan sebagainya. Ada satu kes di hari persaraan guru besar sekolah kerajaan SJKT, ni kes di SJKT. Seorang guru besar lelaki ini telah menerima jam tangan bernilai RM1,500. Daripada siapa? Daripada pengurusi LPS. Bila kita siasat, kita dapati rupa-rupanya isteri pengurusi LPS dan ahli-ahli, iaitu jawatankuasa dalam LPS tersebut, semuanya dapat job daripada sekolah tu. Habis semua kita sapu. Habis. Daripada guru besar pencen, daripada pengurusi, isteri dan semua jawatankuasa LPS yang dalam tu. Semua kita sapu habis. Sapu tu maksud apa? Kita hantar ke SPRM. Kita buat maklumat, kita hantar ke SPRM. Sebab profiling kita menunjukkan, siasatan kita menunjukkan bahawa setiap kali kerajaan memasukkan bantuan peruntukan bantuan tu kan ke sekolah, kepada akaun LPS yang sekolah bantuan kerajaan ni, setiap kali itulah LPS buat duit. Ahli-ahlinya, pengurusinya buat duit, isterinya buat duit. Kita tak nafikan, mungkin peruntukan tu 50,000, dia cari 50,000, dia top up. Tetapi sebahagian daripada peruntukan tu adalah daripada kerajaan. Itu tadi saya sebut awal-awal, tidak boleh ada sebarang kepentingan. Habis. Tak tahulah guru besar tu jadi apa sekarang. Waktu kami siasat tu dia menggigil lah. Kaki tangan dia semua menggigil. Saya kata, tuan, inilah bayaran yang perlu tuan bayar di atas kegagalan tuan melaksanakan tugas sebagai guru besar. Pengurusi LPS tu mula-mula kami panggil, dia tak nak datang pun. Dia kata, saya bukan pegawai awam. Okey, fine, tak apa, kita panggil SPRM. Menggigil dia datang. Okey? So, janganlah tuan-tuan dan puan-puan kita bersetongkol dengan perkara-perkara seperti ini. Okey? Meminjamkan wang. Ada juga jawatankuasa LPS yang membuat skim mikrokredit. Skim mikrokredit kepada guru-guru di sekolah tersebut. Ada. Skim mikrokredit, pinjaman. Okey? Cabutan bertuah, penerbitan buku tak ada, membuat pernyataan awam. Okey? Larangan bertindak sebagai penyunting ni tak ada, bahagian dalam politik. Okey, ini pun satu hal juga. Pernah satu kes saya siasat melibatkan satu negeri yang ada 6 daerah. Satu negeri yang ada 6 daerah ni, dia ada 7 akaun sekolah Tamil. 7 JPN satu akaun. Setiap satu daerah tu satu akaun. Contoh je, Majlis Perwakilan Sekolah Tamil daerah A ada satu akaun. Majlis Perwakilan Sekolah Tamil daerah B satu akaun. Bayangkan, Majlis Perwakilan Sekolah Tamil ada 7 dekat negeri tersebut. Bagaimana nak mentadbir akaun tersebut? Dan bila masuk, bila semakin lama surat punca kuasa penubuhan tu adalah pada tahun 1977. Saya pun tak lahir lagi. Bila kita siasat kes tersebut, kita dapati hari pertama, oh habislah. Ini duit telah berjaya digelapkan. Kita siasat hari kedua, habislah, duit sudah digelapkan. Hari ketiga, kita dapat panggil seorang orang lama, pengurusi lama, datang ke pejabat. Kita tanya dia,
Tuan, tolong tunjuk kami satu bukti yang mana untuk katakan semua duit ni ada, tidak habis. Tidak digelapkan, tidak diambil oleh mana-mana pengurusi sekolah Tamil pun. Dia tunjuk satu surat punca kuasa. Surat tu typewriter, tuan-tuan perempuan, yang lama tu. Dah, kalau zaman sekolah dulu, psycho style. Jadi macam tu, kertas tu. Saya pegang kertas tu pun macam nak hancur dah. Dia tunjuk pada saya. Tuan, inilah surat dia, tuan. Sebenarnya ini adalah pergaduhan yang berlaku di antara perselisihan faham dan melaga-lagakan orang itu dan orang ini. Ditunjuk. Bila saya dapat surat tu, saya lega. Saya kata, kes ini tidak berasas. Sebenarnya tidak ada duit yang digelapkan. Tak ada. Memang tak ada. Semua duit tersebut telah dipindahkan secara sah dengan arahan pengarah pendidikan pada tahun kami siasat tersebut. So, bagaimana aduan ini datang? Aduan ini datang kerana masalah komunikasi dan perasaan tidak puas hati. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, apa yang kita laksanakan hendaklah berpandukan kepada punca kuasa yang sepatutnya. Terutama melibatkan hal-hal berkaitan dengan kewangan. Kita faham kadang-kadang sekolah bantuan kerajaan dan sekolah kerajaan ini dia hendak untuk memungut dana. So, diadakan majlis makan malam dan sebagainya. Boleh buat majlis makan malam. Buatlah. Tapi pastikan majlis makan malam tersebut mendapat kebenaran. Penganjuran tersebut mendapat kebenaran daripada pengarah pendidikan negeri tuan-tuan dan perempuan. Dan pastikan penganjuran tersebut urusan keuangannya hendaklah jelas, teratur, teliti dan bersih. Tidak ada sebarang isu. Kalau tidak nanti rumah siap, pahat masih berbunyi. Majlis dah siap, kita berjaya mengumpul dana sebanyak 200,000. Tetapi akibat masalah komunikasi dan perkara-perkara lain menyebabkan 200,000 itu tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anak-anak kita yang berada di sekolah. Sebab apa? Masalah komunikasi. Sebab apa? Perebutan jawatan dan sebagainya. Okey? Tuan-tuan dan perempuan, apabila tuan-tuan dan perempuan bertindak sebagai pengetua guru besar, sebagai setiausaha LPS dan sebagainya, tadi saya katakan tidak boleh ada sebarang kepentingan yang bersifat monetary. Kan? Termasuklah LPS. Dapat duit kerajaan, dia manipulate duit tersebut, buat duit tersebut untuk mendapat sedikit manfaat kepada dia. Lepas tu pengetua guru besar terima hadiah, saling-saling bertukar hadiah dan sebagainya. Hadiah yang bernilai tinggi, kalau 100-200 tak ada isu. Hadiah nilai tinggi. Terima keraian, pemunyaan harta. Apabila UI masuk, kita akan profilkan semua pemunyaan harta tuan-tuan dan perempuan. Pertama berdasarkan Hermes, bagi kaki tangan awam. Kalau tak declare, kita bagi tata tertib. Kalau tuan-tuan dan perempuan yang bukan pegawai awam, kita akan minta pegawai siasatan kanan SPRM untuk masuk. Dia akan profilkan menggunakan instrumen yang lain. Tuan-tuan dan perempuan tak boleh lari. Sehingga kan kita boleh dapat link tree, family tree tuan-tuan dan perempuan. Kalau nak ikutkan, kita boleh dapatkan benda tu. Kegiatan politik, memulakan prosedur undang-undang dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan, walaupun LPS dan pengetua guru besar ini seringkali dikaitkan dengan duit ni masuk, kita buat macam ni, duit ni masuk, kita buat macam ni, kita minta peruntukan untuk menukar kerusi meja. Tapi bila duit masuk, kita tukar kapet. Salah lah kan? Peruntukan kita minta dengan YB Timbalan Menteri Pendidikan untuk tukar kerusi meja sebab sudah usang, lusuh dan membahayakan keselamatan anak-anak kita. Tetapi bila peruntukan masuk, kerusi meja yang usang tidak ditukar, kita tukar kapet. Itu perbuatan menyalahguna peruntukan kerajaan. Walaupun duit masuk ke dalam akaun sekolah bantuan kerajaan, tapi pengetua guru besar adalah setiausaha. Wajib menasihati. Kalau dah nasihat tak nak dengar, buat laporan. Kalau tak buat laporan, tuan-tuan dan perempuan boleh dikata bersetongkol dengan penyelewengan yang berlaku. Tuan-tuan dan perempuan. Dan tidak dinafikan juga, gangguan seksual juga berlaku di sekolah-sekolah kita. Ini bukan di sekolah SJKC, SJKT saja. Semua tempat berlaku gangguan seksual. Dekat pejabat pun ada banyak gangguan seksual. Macam-macam. Tapi saya petik ada satu kes,
gangguan seksual yang berlaku melibatkan pengurusi LPS dengan guru besar perempuan sekolah kerajaan. Guru besar tu takkan kahwin. Guru besar perempuan tu takkan kahwin. Saya tengok dah lawa orangnya. Kami kena tengok. Kalau tak tengok tak boleh siasat. Nak kena tahu kan, nak siasat siapa kan. Pengurusi LPS ni memang poket tebal lah. Tapi bukanlah hubungan apa pun. Hubungan yang kata mesra lah. Tapi tidak disukai dan menyebabkan keharmonian sekolah itu terganggu. Sebab pada masa yang sama isteri ni adalah YDP PABG sekolah tu. Kan masalah. Masalah kan. Suami pengurusi LPS. Isteri YDP PABG. Skandal suami dia adalah guru besar. Kan masalah. Itu tadi saya katakan. Keharmonian sekolah itu sangat-sangat penting untuk kita pelihara. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, saya mohonlah. Kalau boleh, kalau suami dah jadi pengurusi LPS, isteri jangan bagi apa-apa kerja dekat sekolah tu. Jangan nanti susah. Macam-macam lah gangguan seksual ni. Panggil rakan sekerja sayang. Hai sayang. Hari-hari kan. Hai sayang. Sayang kopi air dah buat. Tak boleh Sayang ni dalam bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Cina, Tamil saya tak tahu kan. Tak boleh dia dikategorikan sebagai gangguan seksual. Sebab dia mengganggu hati dan perasaan. So kalau berlaku gangguan seksual, kena buat apa? Kena lapor kena ambil tindakan. Kalau melibatkan murid-murid sekolah, SOP 137. Ini pengetua guru besar tahu kalau tak buat, you kena. Okey. Melakukan pekerjaan luar tanpa kebenaran adalah satu kesalahan. Ini adalah ingatan kepada saya dan tuan-tuan dan puan-puan pengurusi pengetua guru besar. Okey? Apa jua pekerjaan luar? Mestilah mendapat kebenaran. Tak dapat kebenaran tak boleh. Nak minta daripada siapa? Minta daripada pengetua. Nak minta daripada siapa? Minta daripada Tuan PPD dan pengarah JPN. Tertakluk kepada pihak berkuasa yang melulus. Ini tidak terpakai pada pengurusi LPS. Tidak terpakai. Saya masukkan saja untuk pengetua guru besar. Penyalahgunaan dadah. Ada juga premis sekolah-sekolah kita yang digunakan sebagai tempat untuk menghisap dadah. Siapa yang hisap? Cikgu kita. Cikgu kita yang hisap. Oleh itu, bagi sekolah-sekolah yang enrollmentnya semakin berkurang, yang banyak bangunan kosong kan, tengok-tengoklah tuan-tuan dan perempuan, ini peranan bersama pengetua guru besar dan LPS. Tengok-tengoklah sama. Kadang-kadang ada yang menggunakan bilik tersebut untuk melepaskan hasrat menyalahgunakan dadah. Mungkin dalam kalangan guru dan mungkin juga daripada kalangan orang yang di peringkat luar yang dapat masuk ke sekolah kita. Tengok-tengoklah sama. Okey, ini tadi. Bolehkah penjawat awam menerima hadiah? Boleh dan tak boleh. Okey? Boleh dan tak boleh. Boleh. Lepas terima, laporkan penerimaan dengan segera. Contohlah, saya nak terima hadiah kan. Contoh, saya duduk situ, tiba-tiba dijemput Encik Asmi bin Hasanuddin naik ke pentas untuk menerima canda hati kenang-kenangan. Saya pun naik. Orang ramai ni depan ni. Tengok-tengok diberi jam tangan Rolex. Takkan saya nak tolak depan tu? Tak boleh, saya menghina majlis. Jadi saya terima dengan segera. Saya balik ke tempat duduk, saya takat gambar, saya lapor pada ketua jabatan saya. Boleh. Lepas tu ketua jabatan balik disuruh, okey Cik Asmi balik isi borang permohonan untuk menerima karaian ataupun hadiah tertakluk pada kelulusan KSU. Sebab saya di KPN kami kena KSU. Kalau KSU kata tak boleh kena pulangkan, baru saya pulangkan. Prinsip ini memastikan supaya orang yang memberi tidak rasa malu dan kita appreciate dia, dan pada masa yang sama kita menjaga hubungan dengan stakeholder kita. Boleh terima tetapi dengan kebenaran, dengan kelulusan pihak berkuasa melulus. Tapi langkah selamat saya mohonlah, UI mohonlah, janganlah diberikan hadiah yang bernilai tinggi kepada pengetua guru besar ataupun pengetua guru besar bagi kepada pengurusi LPS. Janganlah.
Sebab kita melaksanakan kerja ini kerana Tuhan kita, kerana agama kita, kerana pendidikan kita, anak bangsa kita. Tak perlu bagi hadiah mahal-mahal. Cukup simple-simple sudah. Sebagai tanda appreciation kita saja. Cukuplah. Sebab nanti dikhawatiri menimbulkan isu. Ya, tak terdaya kita nak menanggungnya nanti. Hadiah dan sebagainya dilarang memberi atau menerima berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Kalau pengetua guru besar terima daripada pengurusi LPS ataupun ahli jawatankuasa LPS, ia berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Ia adalah konflik kepentingan. Bentuk, amount atau nilai hadiah itu tidak sepadan dengan masuk hadiah. Macam saya kata tadilah, yang guru besar kena tu. Ya, terima hadiah yang 1,500 kan. Konflik. Kebenaran ketua jabatan perlu diperolehi jika pegawai meragui tentang bentuk atau nilai hadiah. Diberi sebentuk cincin. Ini batu ni. Tapi batu ni bersinar-sinar. Saya tidak tahu. Saya cikgu. Saya hanya salesman insurans. Saya tak tahu batu ni mahal. Tolonglah, kalau batu tu dah bersinar-sinar, dia mestilah bernilai tinggi. Kan? Kenalah minta kebenaran. Tak boleh kata, ini batu, saya mana tahu, saya terima je lah. Tapi dalam hati, aku dapat diamond, 3/4 karat. Penerimaan hadiah sukar ditolak. Macam saya naik tadi, terima jam tangan Rolex tu. Sukar nak tolak. Hati berbunga-bunga suka, tapi sukar nak tolak di atas sebab kita menjaga aib orang yang memberi hadiah kepada kita. Okey? Dan lain-lain lah, pegawai menerima surat pujian dan sebagainya lah. Bagaimana menjadi rasuah hadiah? Pemberi dan penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Setiausaha LPS dengan pengurusi LPS. Ataupun PGB dengan YDP PIBG. Bila saya sebut LPS ni, PIBG pun boleh sekali. Dia sekali. Nombor 2, pemberian hadiah mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Nombor 3, nilai hadiah tidak setimpal dengan maksud hadiah diberi. Senang cerita, apa benda keputusan yang kita buat, didorong untuk memberikan hadiah ataupun menerima hadiah, dia merupakan satu bentuk rasuah. So, kalau terlibat, SPRM. Bukan pada PUA lah, bagi kaki tangan, bukan kaki tangan kerajaan. Peringatan kepada penjawat awam, jangan sesekali menerima. Biasalah. Kalau kecil-kecil dulu kan, mak kata jangan panjat pokok, lagi kita panjat pokok. Tapi dalam bab rasuah ni, kalau kata janganlah. Nanti habis perkhidmatan kita hancur semua. Jangan Bagi yang bukan kaki tangan kerajaan, dia akan merosakkan imej dan masa depan tuan-tuan dan perempuan. Jangan ini saya tak payah cerita lah, tengok gambar pun tahu. Ini cerita sebenar. Ini saya petik daripada slide KUI, Ketua Unit Integriti. Saya petik. Saya nak ular lebih pun saya tak tahu. Tuan-tuan boleh tengok lah. Tengok tu boleh tahu. Okey. Dasar tidak menerima hadiah. Okey, ini kalau boleh adalah di setiap pintu masuk pejabat guru besar ke apa ke. Tanpa siap-siap. Siapa nak bagi hadiah? Tengok dekat pintu. Saya tidak menerima hadiah. Okey? Kewajipan melaporkan penerimaan hadiah berunsur suapan, langkah pencegahan dan sebagainya. Poster ni boleh ambil. Okey? Ini keterutangan yang serius, ini pengetua guru besar lah. Apabila tahu mana-mana guru di sekolah, payslip dia melebihi 60%, kena mulakan perakuan tata tertib. Kena angkat perakuan tata tertib. Jangan duduk diam-diam. Duduk diam-diam, ketua jabatan boleh dikatakan memberikan condonation. Kemaafan kepada pegawai. So, instead of pegawai yang kena, tuan-tuan pun share sekali kena tata tertib dengan dia. Kesian-kesian tak ada, fakturan dulu. Lepas fakturan baru kesian. 60% kata 61% dah kena dah. Tapi ini dalam payslip saja tau. Yang luar payslip tak kira. Luar payslip tak kira. Tuan-tuan dan puan jangan. Ada juga kes guru besar waktu saya buat kes di Borneo. Saya sebut Borneo. It can be Sabah, Sarawak ataupun Labuan. Borneo. Guru besar ni grade 48.
Grade 48 payslip dia 73% potong. Masih jadi guru besar. Saya cakap dengan PPD dia, tuan tahu tak dekat pentadbiran tuan ni ada seorang guru besar payslip dia 73%. Saya tak tahu. Saya tunjuk dia. Dia terkejut. Saya kata, tuan janganlah terkejut macam ni. Takkan tuan tak tahu. Tuan yang tanda tangan. Dia punya perubahan gaji apa semua kan. Saya kata, tuan, saya akan balik ke Putrajaya dalam tempoh 3 hari. Saya tahu dalam 3 hari ni tuan selesaikan benda ni, perakuan tatib mesti angkat sampai ke JPN. Kalau tak sampai, saya charge tuan. Oh, sampai. Tahu pun sampai. Guru besar. Dan kita showkan guru besar ni tak jadi guru besar. Kita tukarkan dia sebagai guru akademik biasa. Sebab macam mana ketua jabatan nak jadi guru besar kalau dia sendiri langgar peraturan? Dia sendiri tidak berintegriti. Banyak kes untuk kes-kes yang serius gangguan seksual dan penyelewengan terutamanya ketua-ketua jabatan kita tukarkan dia sebagai contoh pengetua. Kita hantar dia jadi guru penolong kanan. Ataupun kadang-kadang jadi ketua bidang. Ada timbalan PPD kita hantar balik jadi penolong kanan. Ada setengah tu timbalan PPD yang ada sampai PhD kita hantar dia pergi kampus jadi mengajar pula. Sebab apa? Sebab apabila diberikan kuasa dengan hakikinya, dia gagal untuk melaksanakan tugas hakikinya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana pengetua guru besar ni, sekarang tuan-tuan dan puan-puan adalah guru berjawatan. Saya juga adalah guru berjawatan. Saya seorang cikgu. Option saya kimia. Sekarang buat siasatan. Saya adalah guru berjawatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang mana guru pengetua besar juga adalah guru berjawatan. Kalau kita hakiki 52, hakiki, kita ditukarkan kepada 52 KUP. Itu bukan turun pangkat. Turun pangkat bermaksud turun grade. Ingat turun pangkat adalah turun grade, bukan tukar gelaran jawatan. Dari KPP kanan, grade 54, hakiki, contoh. Tak maaf saya ambil contoh KPP kanan. Ditukarkan sebagai guru penolong kanan, grade 54 KUP. Itu bukan turun pangkat. Jelas Ini saya bagi tahu dekat sini. Larangan membuat penyataan awam oleh pegawai awam. Okey, ini untuk pegawai awam ya tuan-tuan dan puan-puan. Untuk pengurusi LPS, tolong. Sekiranya berlaku sebarang keadaan yang tidak harmoni di sekolah, janganlah tuan-tuan dan puan-puan mengepalai sebarang pertunjukan poster. Jangan. Angkat poster. Kami LPS sekolah ini tidak mahu Encik Ali bin Abu jadi guru besar di sekolah ini kerana dia tidak memberikan kerjasama kepada LPS. Angkat poster dekat sekolah. Oh jangan. Jangan buat macam tu. Jumpa dulu dengan pengarah pendidikan, bincang. Tapi sebelum pergi pengarah pendidikan, jumpalah Tuan PBD dulu. Kalau terus jumpa pengarah tak jumpa Tuan PBD, melompat pula Tuan PBD kan. Jumpa Tuan PBD dulu, bincang. Jangan sekali LPS tolonglah ataupun PIBG jangan sekali kita mengangkat poster atau mengungkapkan sebarang bantahan di apa jua media, bercetak ataupun elektronik. Itu bagi LPS, PIBG. Apatah lagi bagi penjawat awam. Penjawat awam kalau you buat saja begitu, cerita banyak tak ada. Siasatan akan datang, tata tertib akan menyusul. Tuan-tuan dan perempuan yang mana pemangkuan tu untuk kenaikan pangkat, lupakanlah pemangkuan. Lupakanlah. Siapa yang pemangkuan nak pergi ke 48, bila buat benda ni, lupakanlah pemangkuan tu. Itu semua adalah kenangan manis saja. Yang mana yang dapat pangkat pun boleh ditarik balik nanti. Bergantung kepada mesyuarat lembaga tata tertib. Jangan terlibat di apa jua media. Media bercetak ataupun media elektronik. Jangan. Tuan, saya forward saja tuan. Saya forward saja, saya share je. Saya tak ada baca pun. Dalam tanda tadi saya memerut. Saya tekan share je. Pun kena. Janganlah Tapi bagi LPS, kita kena menjaga
keharmonian, strategik hubungan kita dengan PPD dengan JPN. Jangan jadikan media sosial sebagai platform berbalah, buka aib. Jangan jadikan meeting LPS sebagai platform untuk berbalah. Jangan. Apa yang kami perhatikan LPS yang bermasalah ni lazimnya adalah apabila ada berlaku persaingan 3 penjuru. Pengetua guru besar nak tunjuk dia ada kuasa. LPS kata ini sekolah dia. PABG kata ini masuk duit kami. Gaduh. 3 penjuru. Tolonglah tuan-tuan dan puan-puan. Kita sama-sama membangunkan sekolah kita, sama-sama menjaga kebajikan anak-anak murid kita. Pengetua guru besar ibarat menarik rambut dalam tepung. Rambut tak putus, tepung tak selerak. Tuan-tuan dan puan-puan kena jaga PABG dan LPS ni. Pasal mereka ni saling melengkapi keperluan sekolah kita dalam usaha kita untuk melaksanakan pengurusan dan pentadbiran di sekolah. Ini pernyataan awam tadilah ni Posting Facebook, WhatsApp group, story group, forwarded, Instagram, thread, macam-macam lah, TikTok. Sekarang ni sumber aduan UI adalah TikTok UI pun tengok TikTok sekarang ni. Saya ada dalam semua akaun. Akaun baik, akaun gelap, akaun kelabu semua saya ada. Kerja saya adalah sambil-sambil duduk-duduk, lapor. Puan KUI ada isu meletup. Dekat sini dah meletup. Setakat ni baru 10 orang like, 15 orang like. Saya screenshot, saya hantar pada KUI terus. So bila KSU tanya, KPPM tanya KUI, saya tahu pegawai saya dah lapor. Bermaksud sekarang tuan-tuan dan perempuan, apa jua yang berlaku di sekolah, pengetua guru besar tak boleh kata, saya tak tahu. You kena tahu. Apa jua yang berlaku di sekolah melibatkan kepentingan LPS, pengurusi LPS kena tahu. Tak boleh dia kata, ini kerja guru besar, saya tak tahu. Tak boleh. So apabila saya menyampaikan sesuatu tu, kadang-kadang saya kaitkan dengan pengetua guru besar dan saya akan kaitkan dengan LPS. Tak boleh. Maksud apa yang berlaku di sekolah itu mesti diketahui oleh LPS, mesti diketahui oleh pengetua guru besar di sekolah. Dan kalau boleh PABG. Sebab keperluan itu saling melengkapi. Ini tak ada apa ni. Larangan mengambil bahagian dalam politik. Kalau pengetua guru besar tak boleh. Kalau grade 48 ke atas tak boleh. Kalau pentadbir pun tak boleh. Ini pengetua guru besar boleh tengoklah dalam surat perkeliling ikhtisas. Tak perlu saya ulas. Nanti mengelirukan kepada audiens yang lain. So kalau nak terlibat juga macam mana? Letak jawatan ataupun option. Boleh jadi ketua-ketua politik semua. Okey, CJ cuti sakit. Yang ini pesanan ikhlas lah daripada saya kepada tuan-tuan dan perempuan pengetua guru besar. Alert dengan cuti sakit yang cikgu-cikgu kita bagi. Mata tu kena tajam. Pertamanya kena faham. Tak ada doktor yang sanggup tanda tangan cuti sakit dengan panjang-panjang. Ada tak doktor, kalangan doktor sini yang tanda tangan MC panjang-panjang? Tak ada kan? Semua paling pendek sekali. Kalau boleh nak letak dot aja. Dan dot itu pun di atas cop nama dia. Ciri-ciri cuti sakit yang pertama adalah tanda tangan doktor yang berjela-jela. Itu semua bohong punya MC. Jangan percaya. Tapi ada guru besar yang kena tipu dengan seorang cikgu ni. Selalunya doktor akan tanda tangan di atas cop dia. Cop dia akan ada nombor pendaftaran lembaga perubatan. Tapi doktor ni ada masa pula tanda tangan cantik di atas ni. Setiap kali cantik tanda tangan doktor ni. Jangan tengok bab sakit ni cikgu dia pandai kelepet. Dia tipu, dia cukup bijak. URTI lah, macam-macam singkatan lah. Bila kecil memang medical singkatan ni kan. Tapi tolonglah alert dengan MC palsu ni. Janganlah ketua jabatan terperangkap dengan mainan manis kalangan pelanggar peraturan ni. Tak kira lah cikgu lelaki dia perempuan Meminda butir matan seperti tarikh tempoh cuti sakit, CJ cuti sakit palsu tidak disahkan. Cuti sakit sah tapi pegawai perubatan tidak sah. Ini betul. Ini kes saya. Satu klinik di Selangor. Bila kita cek nama doktor tu tak pernah keluar daripada Sarawak. Macam mana dia ada klinik dekat Selangor?
Doktor tu tak pernah berkhidmat di Selangor. Macam mana? Dia adalah residen doktor dekat Selangor. Kami cek dengan KKM. Kantoi cikgu ni. Kita hantar untuk tata tertib, kita hantar untuk SPRM. Angkat berat, buang kerja. Cikgu ni grade DG48. DG12 DG12. Guru besar ni nasib baik dah pencen. Kalau tidak dengan guru besar kita sapu sekali. Okey. Ini tidak hadir bertugas. Tuan-tuan dan puan-puan pengetua guru besar, tolonglah tengok-tengok cikgu kat sekolah. Yang mana tidak hadir bertugas tu, ataupun keberadaan di sekolah, tak ada. Tolong ambil tindakan. Jangan diam. Sebab kalau diam, ingat tak kes dekat Sabah. Di mana beberapa orang guru telah disaman oleh anak muridnya. Cikgu bahasa Inggeris katanya. KPM kalah kan? Kalah. Sebab apa? Sebab cikgu tak masuk kelas. Kita tak nak dengar dalam tempoh beberapa tahun lagi, cikgu tak masuk kelas di KL, JPM KL, KPM kena saman. Tak nak. Tolonglah tengok. Sebab kalau jadi benda tu, yang akan kena siapa? Pengetua guru besar pada ketika tu. Kalau dia tak pencen lagi. Kalau dia pencen, dia selamatlah. Siapa yang in service yang kena. Okey? Sebab bila kena saman dia panjang cerita. Nanti kena surcharge. Tak pasal-pasal kita kena bayar pula. Okey. Ini kes serius tuan-tuan dan perempuan. Gangguan seksual dan penyelewengan kewangan, ikut Fakta 43, tuan-tuan dan perempuan sebagai pengetua guru besar, sekiranya pasukan siasatan mendapati tuan-tuan dan perempuan telah melakukan gangguan seksual atau penyelewengan kewangan, kita akan syorkan ketua jabatan untuk buat laporan polis dan kita akan syorkan untuk perintah tahan kerja ikut Fakta 43 bagi tujuan siasatan. Bila kena yang ini, kita akan susulkan dengan pool. Bila kita susulkan dengan pool, lepas tu kita tak bagilah jadi pengetua. Jadi guru akademik biasa saja. Janganlah terlibat, tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah. Jangan terlibat dengan penyelewengan. Jangan. Kewangan, kerja, bekalan, perkhidmatan, jangan terlibat. Walaupun sebagai setiausaha LPS, tuan-tuan dan puan-puan sekiranya memberikan nasihat yang salah ataupun tidak memberikan nasihat yang benar kepada pengurusi LPS, sehingga pengurusi LPS membuat keputusan yang salah dan menyebabkan kerugian kepada kerajaan, secara langsung atau tidak langsung, tuan-tuan dan perempuan boleh kena yang ini. Habis tuan-tuan dan perempuan masuk buku perkhidmatan kerajaan, rosak servis. Hati-hati tuan-tuan dan perempuan, pengetua guru besar. Jadi pengetua guru besar memang best. Dia ada pride dia, dia ada semangat dia, tetapi amanah dia tu besar tuan-tuan dan perempuan. Penat nak pikul tu, boleh rebeh orang kata baru ni. Okey? Ini nanti boleh baca sendirilah 43, 44, 45. Ini pengetua guru besar kena tahu, LPS tak perlu tahu. Yang penting-penting. Ini pun banyak juga melibatkan LPS. Apa itu laporan SPRM? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Contoh, ingat tak tadi saya kata ada satu pengetua guru besar terima jam hadiah bernilai RM1,500 tu kan? Kita pun hantar pergi SPRM. Okey, rupa-rupanya bukan guru besar tu saja yang terima jam. Dia punya penolong kanan pun terima jam juga, tapi murah sikit, RM1,000. Dalam kes ini, guru besar dah pencen, betul tak? LPS bukan kaki tangan awam. Bila keluar laporan SPRM, yang kena siapa? Penolong kanan dia. Sebab penolong kanan dia masih dalam servis. Bila masih dalam servis, keluar laporan SPRM, cerita banyak tak ada. Confirm sangkut. Sangkut apa? Sangkut tindakan tata tertib. Sangkut tindakan tata tertib. Kenapa keluar LSPRM ni? Sebab surat ataupun laporan LSPRM ni adalah satu surat perakuan yang dikeluarkan oleh SPRM yang menunjukkan bahawa dalam siasatan SPRM tidak ada sebarang pelanggaran dalam SPRM 2009. Dia tak langgar apa-apa section. Tetapi telah menemui bukti berlakunya pelanggaran integriti dalam pegawai awam. So, pegawai awam tadi, guru besar dah pencen. Selamatlah, SPRM kata tak ada kes. Tapi yang penolong kanan belum pencen kantoi lah. Sebab ada kes. So, akhirnya akan kena tata tertib. Kenalah tata tertib. Mulalah dia nak kata, guru besar terima 1,500, tak kena. Aku terima 1,000, kena. Siapa suruh tak option?
Okey, tuan-tuan dan puan. So janganlah sebab kalau tak kena SPRM bagi pegawai awam, dia akan kena LSPRM. Janganlah Apa di kategori LSPRM? Salah guna kedudukan. Salah guna kedudukan. Ada juga pegawai pengurusan sekolah SJKC, SJKT lah di jabatan terlibat dengan salah guna kedudukan. Kena tata tertib, kita hantar dia balik sekolah jadi guru akademik biasa. Pegawai di JPN, penolong pengarah. Rasuah, ambil, beri, menawarkan, ditawarkan, tuntutan palsu dan sebagainya. Ini semua boleh keluar bawah LSPRM. Oh, ni kecil sangat ni. Tak boleh nak baca. Tapi ini semua adalah kes-kes LSPRM yang melibatkan pegawai-pegawai yang berada di sekolah. LSPRM bagi orang yang dah pencen, dia selesai. Tapi orang yang masih dalam perkhidmatan, pegawai awam, dia takkan selesai. Ada satu kes pengetua di sebuah sekolah yang hebat di Malaysia. Kena LSPRM. Kes dia pending 8 tahun. Nak naik pangkat 54 tak boleh. Akhirnya salah seorang pengetua yang pencen 52 saja. Sebab apa? Sebab dia menyalahgunakan kedudukan awamnya untuk kepentingan peribadi. Adalah beberapa kes. Dia kena. Akhirnya dia pencen grade 52 saja. Yang bestnya, rakannya adalah CC di sekolah tersebut. CC itu perkhidmatan dia masih berberaki 14 tahun. CC dia kena tata tertib. Sebab CC dia masih dalam perkhidmatan. Meraung-raung CC itu menangis. Saya pun bagi je lah tisu. Kalau saya buat kes memang sentiasa ada tisu dalam poket. Sentiasa bagi. Tapi saya tak ambil kalau saya keluarkan sebuku tisu. Puan, tisu puan. Basah tudung dia. Saya kata nak buat macam mana? You tolong bos you buat benda salah. Kenalah. Jangan salahkan saya. Janganlah Banyaklah kes melibatkan sekolah LPS pun banyak. Banyak. Okey, ini rasuah. Okey. Apa itu ASPRM 2009? Dia ada 4 sebenarnya. A, B, C, D. Ambil, beri, tuntutan palsu. C, claim. D, ditawarkan. Section itu tak payah pening. Jangan buat A, B, C dan D. Ambil, beri. C, ditawarkan. Dah tahu kan ada deal di antara LPS dengan sekolah. Oh, you tutup mulut. Saya offer you something. Tak boleh D, ditawarkan pun tak boleh. Menyembunyikan maklumat pun tak boleh. Inilah nama-nama lain. Ini slide daripada Puan Siti Zakiah. Saya kena tunjuk juga. Kalau tidak dia saya kena rotan nanti. Kena tunjuk Okey. Tumbuk rusuk, makan suap, bunga emas, duit minyak, pelincir dan sebagainya lah. Ini istilah-istilah ni sajalah Okey, bentuk-bentuk rasuah lazimnya dalam bentuk wang. Boleh jadi dalam bentuk diskaun upah. Diskaun upah di sekolah. Kan? Buat projek apa-apa, sepatutnya upah 5,000. Tak apalah, kita bagi 3,000 saja. 2,000 lagi, you bagi job baru dekat saya. Nampak? So, macam mana UI dapat benda ni? Sebelum kami buat siasatan, kami akan buat profiling at least 2 bulan. 2 bulan kami akan profilkan sekolah tuan-tuan dan perempuan. Tanpa tuan-tuan dan perempuan tahu apa pun. Sehinggalah kami datang. Macam mana kami buat profiling? Kita akan guna segala sumber yang ada di sekeliling tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan tak tahu pun. Kadang-kadang kita tanya jaga sekolah je. Daripada jaga sekolah kita akan dapat maklumat-maklumat yang lain. Hadiah, tadi saya dah ulas banyak. Jawatan. Jawatan. Tapi untuk skim cikgu ni selalunya jawatan berdasarkan kenaikan time base. Dia tak ada isu. Okey. Bonus pun tak ada isu. Diskaun kerja dan sebagainya. Untuk membekalkan smart TV kat sekolah. Kan? Membekalkan smart TV kat sekolah. Harga kita tahu paling murah. Kalau dekat Shopee, katakanlah 1,000. Dia boleh offer 200. Situ dah pelik. Sebab 800 lagi dia nak dalam kerja yang lain.
dan perkhidmatan. Ini saya tak pernah dengar lagi kes di KPM lah. Offer perkhidmatan dia tunjuk gambar perempuan. Saya tak pernah dengar lagi kes ni di KPM. Apatah lagi di sekolah-sekolah, tak ada. Ini meminta atau menerima rasuah, salah. Menawar atau memberi rasuah, apa-apa barang-barang berharga dan sebagainya. Pensyarah matematik terima rasuah tambah markah. Dia nasib baik dia tulis pensyarah kan. Dia tak tulis cikgu ke, dia tak tulis benda-benda lain kan. Dia tulis pensyarah. Okey. Guru besar minta rasuah daripada pengusaha kantin. Ini guru besar bukan pengetua. Kan? Sama je lah kan ketua jabatan kan. Tapi ini tajuk dia. MO dia, modus operandi dia adalah bukan semudah itu. Dia akan minta, tolonglah saya, dulu ingat tak? Dulu you jumpa saya, you kata nak masuk apa? Sebut lagi kantin kan? Kantin kan? Jadi saya dah tolong you ni. Bagilah sumbangan sikit kat sekolah. Sekali bolehlah sumbangan. Kalau 3-4 kali, teruklah sekolah. Teruklah pengusaha kantin. Jadi pengusaha kantin pun tak boleh tahan, report. Dulu you nak jadi pengurusi LPS kan? Kita sekolah dah sokong you tau. You kena bagi something in return kepada sekolah. Nampak? Tak payahlah kalau nak sorok-sorok. Sebab kami UI ni, kami ada pegawai SPRM. Jadi, training semua memang SPRM bagi. Kita ikut track tu lah. 3 guru termasuk guru besar direman 3 hari. Ini apa benda? Sokongan aja untuk tukar. Disokong untuk ditukar, disokong sepenuhnya untuk tukar sekolah. Kalau dalam kes LPS apa? Guru besar disokong untuk LPS mendapatkan smartboard daripada syarikat ABC. Nampak? Disokong oleh guru besar untuk LPS membuat apa? Memohon peruntukan sekian-sekian daripada KPM. Okey, itu tak ada masalah. Tapi bila peruntukan turun, buat benda lain. Tapi waktu tu guru besar dah tukar. Saya tak salah. So yang mengikat adalah siapa? Yang mengikat tu adalah surat permohonan. Sebab banyak isu sebenarnya. Bila peruntukan turun, lain yang diminta, lain yang dibuat. Bila PPD pantau, PPD pun pening. Macam mana kami nak lapor ni? Bila perkara tersebut sampai pada KPM, yang pening siapa? Pegawai yang melulus. Jadi akan menjadi isu dan sekatan seterusnya. Jadi berlaku jujurlah kita apabila memohon peruntukan daripada kerajaan. Kalau kita kata nak ganti kerusi, kita ganti kerusi. Jangan pula baru mohon peruntukan, hari ni mohon, besok kontraktor dah masuk. Duit turun besok, siap kerja hari ni. Nampak tak isu dia? Hari ni mohon untuk tukar kerusi baru daripada kerajaan. Sepatutnya tahun depan baru dapat kan? Tapi sebabkan hubungan yang baik, hari ni mohon, besok kerusi dah tukar baru. Bayaran tak apa, kita tunggu peruntukan tahun depan sampai. So tipu dokumen. Salah. Ini kes ni banyak berlaku dekat sekolah yang ada LPS. Tapi bukan KL. Terus terang cakap, bukan KL. Saya cakap terang Contoh, hari ni mohon, besok ataupun dalam masa beberapa hari, semua yang dimohon itu telah di-repair, telah dibetulkan, telah ditukar baru. Sedangkan kerajaan belum pun turunkan peruntukan. Bila peruntukan turun, terus bayar pada kontraktor tersebut. Receipt, invoice, sebut harga, semua tukar. Tarikh yang berbeza. Ini tak kira SBK ataupun SK, sama saja. Kita dapat beberapa kes. Itu pengetua kena, LPS pun kena. Kita tak bagi muka. Sebab you menipu duit kerajaan. Tuntutan palsu. Ini pun ada juga. Mohon dengan kerajaan 50,000 untuk membuat pecah, kerja-kerja memecah. Kerja-kerja asas simen. Lepas tu kerja-kerja melepa dan meletakkan jubin. Tapi dia tak buat kerja pecah. Dalam BQ kata pecah. Tapi dia tak buat pecah. Dia hanya buat simen atas, letak balik jubin yang baru. Tuntutan palsu.
Ini kena kepada isteri pengurusi LPS. Kita hantar SPRM. Kes ni tak kena kepada guru besar. Sebab apa? Sebab di luar pengetahuan guru besar. Guru besar kata, okey, memang kita ada mohon kerja-kerja untuk memecah, membuat asas simen dengan meletak jubin baru. Betul. Saya ditunjukkan gambar, betul. Saya pergi tengok, betul. Tapi saya tidak tahu yang dia tidak pecah. Nampak? So, guru besar terselamat dalam hal ni. Yang kena adalah pengurusi, isteri dan pengurusi. Tuntutan palsu, Guru besar buat tuntutan palsu 25,000. Biasalah, ini bagi sekolah yang ada RMT. Rancangan makanan tambahan. Sepatutnya tuntutan berdasarkan bilangan kepala yang hadir, tetapi berlaku sebaliknya. Salah guna kuasa, ini biasa, kita boleh baca saja. Pensyarah suami isteri bersalah salah guna kuasa. Ni kes pakaian, ini tidak berkaitanlah dengan di sekolah. Kalau dekat Jabatan Pendidikan, kita ada uniform untuk driver dan sebagainya. Tak ada kaitan dengan sekolah. Pengetua lantik syarikat sendiri, pengurusi LPS lantik kroni dia. Macam mana kami nak buktikan kroni? Senang aja, ada cara dia. Saya tak boleh buka cerita kat sini, bahaya. Tapi ada cara dia. Kita boleh tahu proxy you siapa. Okey? So tak payahlah. Guru besar lantik syarikat isteri. Ini berlaku kes di Pahang, ini saya boleh sebut. Guru besar tu pencen boleh-boleh. Walaupun syarikat isteri dia berjaya memberikan harga lebih murah, tapi kantoi. Ini kes benar. Inilah hukuman dia. Kalau saya tak nak kena penjara, saya tak bebas. Saya nak pergi Family Mart pun tak boleh. Ni penjara dengan denda. Warga KPM menolak rasuah lah. Hukuman tata tertib, inilah contoh-contoh hukuman dia. Amaran, denda, lucut hak, tangguh pergerakan gaji, turun pangkat. Okey, nak keluar negara, mohon kebenaran. Ini bagi semua pegawai kerajaan lah. LPS tak payah. LPS kalau nak keluar negara, jangan mohon pengetua guru besar, tak payah. Pergi saja. Ini kaki aircon lah, kaki kipas. Kaki kipas kan. Yang kena kipas tu siapa? Orang kanan ke, pengetua ke kan. Yang kipas tu siapa pula kan. Macam-macam Gini kaki kipas. Ini encik gaji, makan gaji buta. Okey. Kalau kita ada jawatan di sekolah, kalau kita ada jawatan sebagai pengurusi ataupun ahli lembaga, pastikan kita bukan buat kerja macam ni. Walaupun kita tidak dibayar gaji, tidak dibayar allowance, tapi kita bekerja, kita kena ikhlas kerana anak didik kita. Kita nak membangunkan sekolah-sekolah kita. Okey, ini bos saya. So kalau ada apa-apa boleh hubung dengan Ketua Penolong Kanan Pesuruhjaya SPRM Puan Siti Zakiah binti Cik Man. Itu email dia. Tapi kalau tak sempat dekat sini, boleh tengok je dekat link saya bagi tadi tu. Dekat situ semua ada. Saya harap penyampaian yang telah saya sampaikan tadi jelas, memberikan kefahaman jelas kepada tuan-tuan dan perempuan. Sesungguhnya hasrat tuan-tuan dan perempuan datang pada hari ini untuk mendapatkan sesuatu manfaat daripada majlis dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya harap tercapailah dengan saya datang untuk memberikan beberapa penjelasan. So apa yang baik itu semuanya datang dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak baik, lemah itu adalah daripada kelemahan saya sendiri, walaupun dengan izinnya juga. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang penyampaian saya terdapat perkara yang kurang sesuai ataupun menyinggung hati dan perasaan tuan-tuan dan perempuan. So kalau ada apa-apa boleh rujuk terus kepada saya ataupun kepada Puan Siti Zakiah binti Cik Man. Kami sedia untuk membantu tuan-tuan dan perempuan. Jangan lupa like, follow dan subscribe tadi, dalam tu semua ada. Boleh ada email whistleblower dan sebagainya. Selamat menjalankan tugas sebagai pengetua guru besar. Selamat menjalankan tugas sebagai ahli jawatankuasa dan pengurusi LPS di Kuala Lumpur. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih tuan-tuan dan perempuan.